Melaka pada tahun 2025. Puas hati jugalah benda ni dedah kat diorang. Dan masa sama terdedah kat saya juga sebab saya pun tak tahu masa bila masa akan datang kan. Rasa seronok and bangga lah untuk anak sebab tengok dia tak give up walaupun panas sangat tapi dia tetap teruskan. Saya tengok macam okey, alhamdulillah. Haji Kids Hurrah Hooray! Haji Kids Hurrah Hooray!